Ganti My Card rosak percuma je sampai 7 Oktober ni. Kalau tak nak beratur lama, ini cara buat appointment dengan JPN secara online. Anda search temujanji JPN, lepas tu tekan laman web My Temujanji di mytemujanji.jpn.gov.my. Tekan OK, saya faham untuk teruskan. Tekan mula tempahan. Baca terma dan syarat dulu, tik kotak pengesahan dan tekan seterusnya. Pilih negeri, pejabat JPN dan perkhidmatan. Pilih kad pengenalan untuk ganti My Card. Tekan seterusnya. Pilih tarikh appointment yang anda nak. Tekan semak. Tekan OK. Pilih slot masa yang anda nak. Ada slot dari 8.30 pagi hingga 3.30 petang. Lepas pilih, tekan seterusnya. Isi nama, nombor pengenalan diri, nombor telefon dan email anda. Tekan hantar. Anda dah berjaya buat tempahan appointment. Scroll ke bawah sikit dan tekan slip tempahan PDF. Screenshot slip tempahan ni dan tunjuk dekat kaunter pejabat JPN yang anda dah pilih. Pastikan anda datang ke JPN at least 15 minit sebelum waktu temujanji. Kalau lewat, JPN berhak untuk batalkan temujanji anda. Kalau nak lagi info best macam ni setiap hari, follow X1.my dulu.